Banyak kejadian pecah rumah berlaku di mana-mana sekarang. Macam mana kita nak pastikan keselamatan harta benda dan juga diri? Bagaimana kita nak pastikan keselamatan kita sentiasa terjaga? Rasa selamat tu tak perlu bila kita ada beramai-ramai. Kalau kita seorang pun kita perlu rasa selamat. At least ada something yang boleh bantu. Syukur ada portable door lock ni. Rasa lebih selamat walaupun duduk seorang-seorang. Walaupun dekat rumah atau di mana sahaja. Portable door lock ni sangat ringan dan senang nak dibawa ke mana-mana. Arahan untuk menggunakannya pun amat mudah. Masukkan dan selaraskan ke dalam lubang tombol pintu. Lepas tu tutup pintu bilik anda. Masukkan plastik berwarna merah yang keras tu dan selaraskan ke dalam lubang supaya pintu kukuh. Sekarang pintu telah dikunci dengan selamat. Pouch juga disediakan untuk penyimpanan dan senang dibawa ke mana-mana. So, you all dapatkan untuk penggunaan di rumah dan juga semasa travel nanti. Boleh tekan beg kuning.